Okay, KCDT on ni kunci Kita test bunyi horn. Ada tak bunyi? Bismillahirrahmanirrahim. Wow, terkejut dengan KCDT. Okay guys, hari ni KCDT nak sharekan kepada kawan-kawan cara mudah untuk kita pasang horn alam ni. Kalau kawan-kawan order, apa yang kawan-kawan dapat adalah mikrofon, bracket, okay, untuk letak mikrofon ni. Dapat stiker, dapat 2 skru. Kawan-kawan dapat speaker ni, macam ni. Kawan-kawan dapat sama lah macam ni. Kalau kawan-kawan order dekat link yang KCDT share tu kan. Jadi apa yang kita perlukan untuk pasang dia, skru. Yang ni kena cari dekat kedai motor berhampiran, biasa ada jual ni. Ni biasa skru untuk motor Yamaha LC V1. Biasa pakai skru macam ni untuk cover set. Kita akan gunakan cordless ni, mata bunga, okay? Sebab skru banyak kat sini, bunga, depan bunga. Dah siap, nanti kita tengok macam mana bunyi setiap utamot ni. Okay, jom kita pasang. Mula-mula kawan-kawan buka satu skru sini. Step kedua, kawan-kawan buka skru bahagian lampu depan. Lepas tu buka belah kiri pula. Lepas tu kawan-kawan tarik ke depan lampu ni. Okay, letak elok-elok. Jangan lupa skru yang kawan-kawan cabut tadi letak tempat yang selamat supaya tak tersepak. Kan tersepak kan, habis hilang skru. Nak pasang dah raib. Okay, seterusnya kawan-kawan buka 2 skru meter. Okay, kawan-kawan dah buka 2 skru meter tadi. Kawan-kawan boleh tarik ke atas meter ni. Seselo tarik, letak dekat bawah. Okay, kita dah cabut meter. Kita ambil horn ni. Inilah saat yang dinanti-nanti kan. Nak letak mana ni? Nak letak kat mana? Nak letak kat sini? Letak sini. Macam orang jual roti pula. Ke nak letak dekat sini? Besar sangat. Ke nak letak dekat belakang box ni? Tak macam ni. Macam spoiler pula. Ataupun kita letak dekat bakul depan ni. Macam ni. Macam bas sekolah. Okey, jadi kawan-kawan boleh letak dekat mana-mana yang kawan-kawan suka. Jadi ni KCDT dah jumpa nak letak kat mana. Tengok tengok. Okey, kita buka. Ni kalau ngam kalau ngam. Memang cun. Memang KCDT letak sini. Itu dia, sudah jumpa tempat yang KCDT suka. Jadi kawan-kawan boleh letak dekat mana-mana yang kawan-kawan suka. Kalau macam ni, memang cun. Jadi, dia tak terlalu, orang panggil apa? Terlalu besar sangat. Jadi, ngam-ngam. Kita letak sini. Lepas tu nanti, ikat 3 skru dekat bawah. Cun-cun Cina. Ada ruang. Kalau nak isi barang lagi, boleh letak kat sini barang. Kan? Tak ada lah. Dia tertutup semua. Kalau letak macam ni, tak kemas pula. Macam ni kemas. Kan? Lepas tu tersorok. Bola 1, bola 2, bola 3, tinggal 2. Untuk speaker, KCDT dah jumpa port baik punya. Okay, jadi seterusnya kita cari port untuk kita letak kita punya mikrofon. Ni bracket dia. Kita buka tengok apa yang dapat. Bracket ni untuk kita simpan ni. Ni untuk kita gantungkan. Kawan-kawan nak gantung kat mana? Kat sini boleh. Boleh pakai double tape ni yang dia bagi ni tampal belakang. Ataupun pakai 2 skru. 2 skru ni kawan-kawan boleh letak kat sini. 2 ni, 1, 2. Okay. Boleh lah nak dekat mana-mana. Mana kemas kawan-kawan rasa? Letak dekat mana? Kat sini. Tapi ni KCDT dah ada meter digital ni. Tak boleh lah nak letak sini. Nak letak mana? Sini. Letak mana-mana kawan-kawan suka. Letak sini. Letak sini. Nak letak kat mana? Letak sini. Sini ada cawan. KCDT dah jumpa dah tempat letak cun-cun Cina punya. Kat sini. Alright, dah jumpa pot. Jadi nanti KCDT akan pasang macam ni kan. Lepas tu gantung lah. Nak ambil cabut tu boleh cakap. Test kan. Wire dia panjang ke? Seterusnya ambil wire mikrofon ni. Wire ni panjang tau. Kawan-kawan masukkan ikut celah. Tolak dia sampai dia keluar ikut sini. Ni wire dia. Tarik. Nanti kawan-kawan kemaskan lah wire ni. Okay, lepas tu kawan-kawan ambil wire daripada mikrofon ni. Kawan-kawan masukkan dekat celah. Masukkan celah ni. Lepas tu tarik. Mana wire dia? Ni. Tarik wire mikrofon tu. Okay. Ni wire mikrofon. Ni soket dia. Jadi kawan-kawan ambil yang daripada horn tadi. Ni daripada horn. Okay, kawan-kawan pasang. Ini mudah. PNP je. Untuk soket ni lah. Untuk soket dia. Ni connection daripada mikrofon ke speaker horn tu. Okay, sampai ada bunyi tak.
Itu dia bunyi ketik. Manja bunyi dia. Okay, dah settle satu ni. Wire ni sambung ke horn. Okay, speaker. Dan yang wire bawah ni, yang ni. Ni untuk mikrofon. Seterusnya, kita akan pasang wire ni lah. Wire hitam, wire negatif, wire merah, wire positif. Kalau nak sambung dekat bateri lah. Wire ni pendek, jadi Kensiditi akan sambung wire lain lah. Nanti kawan-kawan kena beli dekat hardware lah untuk wire ni. Cari wire yang besar-besar sama macam ni. Nanti masukkan sama, masuk sini. Kensiditi ada wire yang ni je. Jadi bolehlah pasang. Tapi nanti masa pasang, pastikan ikut wire ni lah. Sambung tu ikut wire positif negatif ni. Kalau merah ni kuning, kena sambung dekat positif lah. Kalau biru ni negatif, kena sambung dekat negatif lah. Cuma beza wire kan. Wire yang tu tak ada, jadi guna apa yang ada. Tapi kita pasang ikut positif negatif ni. Yang salah pasang pula short nanti. Short terus tak boleh guna horn. Rugi beli. Pasang hati-hati. Seterusnya kita ambil skru ni. Kita pasang dekat sini. Bawah ni. Wire pula kemain terang lagi. Mana kuning dengan biru ni. Ni kalau letak dekat sini. Itu dia. Kemain terang lagi. Okay, jadi untuk sorok wire ni, Kensiditi pakai makhluk ni. Jadi kita akan cover wire pakai benda ni. Terusnya kita ambil wire daripada horn. Ni wire tambahan. Kuning dengan biru ni. Itu dia. Dia pendek, tak panjang. Jadi kita kena potong. Pakai alat ni mudah. Dia tak terpotong tembaga. Dia potong plastik je. Kawan-kawan boleh cari. Sekejap, Kensiditi tunjuk. Macam tu. Kalau kawan-kawan nak order ni pun boleh. Kensiditi boleh bagi yang sama macam ni. Sini. Nampak? Dia tak terpotong tembaga. Dia potong plastik saja. Sangat mudah dan efisien. Kita akan sambung lah. Lupa. Ada yang belakang ni belum. Tapi ni akhir sekali lah. Ini kita nak sambung dekat wire kunci nanti. Mana kita on kunci, baru horn ni berfungsi. Baru kita boleh guna yang mikrofon tu. Okay guys, jadi Kensiditi pakai yang plastik ni untuk bagi waterproof lah. Supaya dia fit. Nanti kalau kita pakai heat gun tu, dia sembuh angin panas kat sini plastik ni, nanti dia akan kecut. Kecut dia akan fit lah. Okay, ni kalau bagus ada wire lain yang sama. Kalau nak beli nanti kawan-kawan beli kat hardware wire yang sama warna. Okay, mudah nanti. Ni Kensiditi pakai apa yang ada. Okay, ni je stok yang ada. Yang lain dah habis. Jadi kalau wire merah, beli wire merah. Kalau hitam, beli hitam. Okay, heat gun tu yang ni. Yang Kensiditi bagi tahu tadi. Nak kita sembuh kan, dia bagi angin panas kat plastik ni. Nanti plastik ni kecut, dia bagi fit. Kemas lah. Macam ni Kensiditi tunjuk. Tengok kan, dia gila kecut. Nampak tak? Okay, satu dah settle. Satu lagi. Nampak? Dia fit. Alright, dah siap. Jadi kita akan ketatkan skru. Okay, belah bawah ni. Satu ni tak ada lubang nak isi. Tapi dua ni dah kukuh dah. Tak risau sangat. Sebab dia duduk dalam raga kan. Okay, seterusnya ambil dua wire ni. Wire yang kita sambung dekat horn tadi. Okay, bawa masuk bawah ni. Macam tu. Okay, ni tarik belakang macam ni. Okay guys, jadi kita ambil wire positif negatif tadi. Jadi yang kuning ni Kensiditi sambung warna merah, positif. Biru ni Kensiditi sambung dekat wire warna hitam, negatif. Sebelum kita potong wire kan, kita ukur dulu. Dia nak pakai banyak mana, baru kita potong. Ni lebih boleh simpan. Emergency boleh pakai. Okay, seterusnya kita akan potong wire ni. Kita ambil alat ni. Okay, dah potong dua wire ni. Nak sambung dekat mana?
tengok video ni, Kinsiditi tunjukkan kepada kawan-kawan. Okey, tengok baik-baik, okey? Jangan salah pasang. Kalau salah pasang, boleh short kawan-kawan punya horn siren tu. Jadi, ingat, yang warna kuning Kinsiditi sambung tadi, warna merah. Ni, nak sambung dekat wire warna merah. Kawan-kawan ambil daripada soket kunci. Okey, ni soket kunci. Ambil dekat wire yang ni. Wire warna, yang Kinsiditi punya, wire soket kunci. Penyambung dia dekat wire warna line hijau, warna kuning. Nampak? Okey. Boleh sambung dekat wire sini. Untuk wire positif. Ingat, wire positif dekat wire kunci warna kuning dengan line hijau. Okey. Boleh sambung dekat sini. Dan untuk negatif punya, dekat sini. Yang kunci punya warna merah, line hijau. Okey. Ingat, okey, jangan salah pasang. Kalau salah pasang, boleh short, terbakar kawan-kawan punya tu. Kadang-kadang dia short dalam litar. Nak guna ni nanti, dah tak boleh. Hati-hati. Dia boleh jadi macam tu, okey. Ni Kinsiditi ada buat meter digital custom. Kinsiditi dah buat okey. Tak ada masalah. Tengok kalau Kinsiditi on. Yang Kinsiditi dah potong siap ni. Wire untuk positif negatif. Ni merah hijau ni negatif. Hijau kuning ni positif. Kinsiditi sambung untuk digital. Tengok Kinsiditi on. Nampak? Kinsiditi off. Nampak? Kinsiditi on. Nampak? Jadi waktu kita pasang dengan betul, elok lah macam ni. Okay? Kalau salah pasang, habis short terbakar. Jadi nanti kalau kita off, kita guna mikrofon tu tak boleh lah. Kita on, baru boleh guna mikrofon tu. Macam tu. Tak ada kalau kita sambung horn siren tu dekat bateri direct, nanti boleh guna. Kita off pun boleh guna. Nanti orang lain datang guna, habis bateri. Okay, jadi ni Kinsiditi potong balik dekat yang wire meter digital tu untuk sambung wire horn. Okay, jadi Kinsiditi dah buka dua wire ni. Kinsiditi dah buka dia punya pembalut tadi, warna hijau tadi kan. Jadi kita ambil yang wire positif, yang ni. Okay, kuning tadi positif, biru tadi negatif. Kuning ni positif. Kuning ni positif, kita sambung dekat positif. Wire warna hijau, kuning. Pusing-pusing macam ni. Okay, supaya tak terputus. Kalau dia duduk sorang-sorang, dia tak kuat. Dia kena ramai-ramai sikit. Baru wire ni kuat. Okay, sambung dekat sini untuk positif. Okay, sambung situ. Tu kawan-kawan pintal kan. Pusing kan. Kita tengok sekejap lagi bunyi macam mana. Jadi ke tak jadi. Ni untuk test Yang biru ni negatif, kita sambung dekat wire merah line hijau. Okay, wire kunci. Okay, jadi ni untuk test jagaan sikit elak daripada dia touch. Okay, yang ni kita sambung dekat sini. Sekejap lagi kita kunci betul-betul. Sebab sekejap lagi Kinsiditi nak isi yang plastik warna hijau tu pakai heat gun. Okay, supaya dia tak belaga dengan body. Bahaya kalau wire ni terbuka macam ni, belaga dengan body, boleh short wiring. Sekejap lagi Kinsiditi bubuh plastik cover wire ni. Kita on, kita test. Ada bunyi tak? Okay, Kinsiditi on ni kunci Kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, kita dah on. Kita test bunyi horn. Ada tak bunyi? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, terkejut dengan Kinsiditi. Oh, ada bunyi horn macam tu. Oh, itu dia. Padu. Okay, kita test siren pula. Kalau nak bercakap, kawan-kawan kena tekan lah. Kena tekan sini. Kinsiditi test Nampak? Okay, Kinsiditi cakap Test. 1, 2, 3. Okay, jadi macam tu. Memang function teruk punya. Memang padu kawan-kawan boleh try. Jadi berjayalah kita pasang horn siren ni. Memang padu bunyi dia. Macam-macam bunyi ada. Memang puas hati. Kawan-kawan boleh try Kawan-kawan nak order boleh terus dekat link yang Kinsiditi share kan tu. Kawan-kawan akan dapat sama yang macam Kinsiditi punya ni lah. Bergantung kepada seller lah. Dapat sama macam yang Kinsiditi dapat dalam video ni, okay. Jadi Kinsiditi akan kemaskan semua sekali.
Dan ni pun KCDT nak gantung. Sekejap lagi dah siap. Kawan-kawan tengok. Sebab KCDT nak kemaskan semua wire. Nanti dah siap, nanti KCDT tunjuk macam mana KCDT sangkut benda ni, wire KCDT kemas macam mana. Okay, tengok video ni sampai habis. Terima kasih support. Okay guys, jadi wiring KCDT dah bagi kemas pakai cover plastik ni. Okay, nampak? Oh, ada kemas sikit. Dia tak nampak berjuntai-juntai. Kalau tak pasang cover plastik ni, dia jadi serabut macam ni. Nampak? Wire jadi serabut. Tak kemas lah. Jadi nak bagi kemas, kawan-kawan pakai cover ni. Jom KCDT ajar cara pasang. Okay, jadi mula-mula kawan-kawan ambil plastik ni. Lepas tu kawan-kawan buka macam ni. Macam ni. Tu masukkan. Masukkan semua wire tu dalam ni. Ok, kawan-kawan boleh tengok kalau dah pasang, dia kemas sikit. Ok guys, yang terakhir kita nak pasang dia punya bracket ni. Jadi KCDT lapik ikat airtight. Ok, kawan-kawan tengok macam tu. Yang plastik ni hati-hati tau, mudah patah ni. Kalau pasang betul ok je. Nampak macam tu, plastik tu masuk macam tu. Ok, jadi ni nanti KCDT letak sini lah kemas. KCDT masukkan ke betai sini, tu ikat dekat sini. Ok guys, jadi KCDT dah buat dia punya tapak ni. Ok, boleh cabut kan, boleh guna yang mana satu, lepas tu boleh simpan balik. Macam tu, dah settle. Ok, jadi dah siap kita punya. Alright, dah boleh guna dah. Kalau nak guna, test. Alright, ni akan datang lah kita main. Main di tempat yang betul. Yang main tekan tengok keadaan. Meter KCDT dah pasang skru macam biasa. Macam mana buka, macam tu pasang. Jadi ni dah siap lah. Alright, skru KCDT dah pasang kiri kanan. Ok, wiring pun dah cun, dah kemas. Speaker pun cun, duduk dia. Cun Cina mari. Wiring pun ok, dah siap. Ok guys, jadi setakat ini saja perkongsian KCDT. Jika kawan-kawan berminat untuk order, kawan-kawan boleh tekan link yang KCDT sharekan tu. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Jika belum subscribe, boleh tekan subscribe, like, komen dan share yang terbaik. Ok, setting motor dengan betul supaya top speed ada pergi-pergi. Terima kasih support.